Lampu macam ni baru syok kalau korang nak guna untuk buat kerja sebab dia ada banyak tempat gantung. Nak gantung dekat besi mudah, nak letak jadikan lampu meja mudah, nak gantung dekat kemah pun boleh sebab kaki dia ni jenis klip macam ni. Yang ni lampu portable yang jenis rechargeable. Ada sebiji lampu ni macam-macam yang korang boleh guna. Kalau standby dalam kereta, lampu ni korang boleh jadikan lampu utama. Kalau kereta rosak nanti, mudah nak repair kereta walaupun waktu malam, waktu gelap. Korang letak je lampu ni dekat mana-mana besi dan suluh dekat tempat yang korang buat kerja. Cahaya dia pun cerah. Kalau korang standby satu dekat dalam toolbox, bila nanti buat kerja waktu malam, mudah untuk korang buat kerja kalau dekat tempat yang gelap. Suluh je macam ni. Dia ada banyak mood cahaya. Yang ni mood pertama, mood kedua, mood ketiga dan yang ni mood keempat yang paling terang. Yang ni memang terang ngam untuk jadikan lampu utama. Lampu ni korang boleh adjust dia punya temperature warna. Boleh jadi warna putih, boleh jadi warna kuning dan boleh jadi warna oranye. Korang boleh adjust macam ni sebab dia punya LED dekat dalam ni dia ada campuran LED tu. Warna putih dan warna oranye. Jadi korang boleh adjust dia punya temperature warna. Kalau nak buat kerja, saya lagi suka warna putih. Yang ni tak sakit mata. Lagi-lagi kalau buat kerja dekat tempat gelap, warna putih lagi selesa. Dan siap ada lampu emergency dekat bahagian bawah sini. Yang ni sangat function untuk korang guna bila waktu kecemasan. Kalau korang guna lampu ni untuk bawa pergi camping, bila ada kecemasan, korang boleh pakai mode yang ni. Merah klik-klik macam ni. Sangat-sangat berguna. Mounting dia ni dia ada macam-macam jenis. Kaki yang jenis lebar macam ni. Kaki dia ni sangat-sangat stabil sebab dia jenis besar macam ni. Kalau letak dekat meja, korang boleh adjust dia punya angle macam ni. Boleh suluh dekat tempat korang buat kerja. Dan dekat bahagian kaki dia ni sebenarnya dia ada satu magnet yang sangat kuat. Magnet ni untuk tampal lampu ni lekat dekat besi memang sangat mudah. Korang tinggal tampal je macam ni. Dia boleh lekat dengan kuat walaupun permukaan besi ni dia bukan flat. Yang ni jenis besi bulat macam ni. Tapi lampu ni boleh grip dengan cantik. Susah untuk jatuh. Mudah tahu bila ada magnet macam ni. Kalau korang buat kerja dekat tempat gelap, atas silin semua, korang boleh lekatkan lampu ni dekat bumbung rumah yang jenis besi. Boleh adjust dan suluh bahagian bawah, jadikan lampu utama. Dan kalau korang nak jadikan lampu kerja, nak cucuk, nak gantung dekat tripod, boleh letak dekat mounting bahagian sini. Letak je dekat tripod, gantung tinggi-tinggi dan adjust dia punya angle macam ni. Memang mudah, banyak mounting dia ada. Dan kalau korang bawa pergi camping, korang boleh gantung lampu ni dekat kemah tau. Sebab dia ada klip macam ni. Kalau nak gantung dekat tempat yang jenis tak lekat dengan besi, korang boleh pakai dia punya gantung yang ni. Contohnya dekat kemah, dekat pokok semua. Kalau gantung dekat tempat besi, dia lagi mudah, tinggal tampal je. Jenis rechargeable tau. Bila bateri dah habis, korang boleh cucuk charger dekat bahagian sini. Mudah. Tak perlu nak bawa keluar dia punya bateri. Dan siap ada bateri indicator dekat bahagian sini. Sebelum korang guna, korang boleh cek siap-siap berapa bateri yang tinggal. Kalau bateri lemah, cas siap-siap sebelum guna. Ada indikator macam ni baru mudah. Tak adalah nanti bila tengah guna, tiba-tiba lampu padam sebab bateri habis. Jadi lampu portable yang ada banyak cara untuk gantung, banyak mood cahaya, cahaya dia terang, magnet yang kuat, korang boleh cek dekat link video. Lampu ni memang padu.